Sebab tu Nabi tuan-tuan disebut dalam hadis, dialah orang yang selalu bagi salam. Sehingga kan sahabat ini nak cari ruang nak bagi salam dulu, tapi Nabi bagi dulu. Pernah ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Ketika mana Nabi lalu tuan-tuan, dia standby tepi tiang. Dia standby tepi tiang. Nabi ni tuan-tuan maksum. Nabi ni tuan-tuan kekasih Allah. Dia tahu tuan-tuan. Kan? Jadi sahabat ni berlindung di tepi tiang. Belum sempat sahabat ni nak Nabi bagi salam dah. Tinggal sahabat kata, aku tak boleh mendahului Nabi SAW ketika mana salam. Punya dahsyatnya. Sebab apa? Orang yang bagi salam ni pahala dia besar. Kita jumpa yang kita kenal aja bagi salam je tak? Kalau tak kenal bagi salam tak? Tak ada, buat tak tahu kan? Kakak abang, bagilah salam. Salam ini kita doakan keberkatan. Allah malaikat doa kita keberkatan. Bukan orang lain doa. Allah malaikat doa.